Sebenarnya, ramai orang perempuan tak sedar sebelum kahwin dia nak benda tu. Bila dah kahwin, sebenarnya lelaki dah ada semua tu. Tapi kami sebagai lelaki dinafikan. Bila lelaki buat kelakar je, awak tak boleh serius ke? Bila suami romantik sikit, penyayang, nak tunjuk penyayang. Abang rindu betul dengan isteri abang. Awak ni nak mati ke apa? Saya cakap, nak apa? Awak nak apa? Saya cakap. Pesan saya pada orang perempuan, ingat ni. Jangan sampai romantik, funny, penyayang, tanggungjawab suami kita, dihargai orang ketiga. Kau tak tahu tiba-tiba kat tempat kerja ada perempuan cakap, "Ai kan, sebenarnya dah lama nak cek calon suami macam you. You ada complete package, you romantic, you sweet, tapi I faham. You dah ada keluarga, you ada isteri, ada anak-anak. I sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain. Tapi memang you ada semua tu." Kau tahu tak, tiba-tiba suami kau jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak ada katakan mengganggu rumah tangga I. Sebiji weh. Mulai hari ni appreciate. Nampak tak? Hargai suami kita. Kadang ada yang komplain, tak boleh tahan lah Ustaz, suami ni tidur bising. Dia kerja memang kat tempat yang bising. Masa tidur pun memang bising. Orang lelaki ni kadang-kadang bila dia tidur, dia berada di dunia safari. Dia menjema jadi rimau, jadi singa. Dia nampak rusa, dia kejar rusa tu. Dapat seekor. Dia panggil singa dengan rimau yang lain. Dia panggil yang lain. Jadi kalau perempuan dengar lagi bunyi tu, ya Allah, teruk betul pengemaraan di malam ni. Macam tu. Faham? Kita dah buat kajian dah. Orang perempuan ni kena faham. Lelaki ni kalau tidur, dia beberapa jenis dengkur. Pertama, dia bunyi mengasah gigi. Krik, krik. Tajam gigi ni karang. Ada yang bunyi ngunyah. Ada nak pula yang duduk dekat sini kan, dekat dengan pelabuhan ni semua, ada bunyi sombong kapal pun ada. Sampai pagi. So pagi bini pun tanya, "Bang, malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah?" Kata. Yang paling popular bunyi vibrate handphone. Betul tak? Yang lagi penat tu hujung dia ada bunyi sikit. Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia sikit. Saya nak tanya perempuan, pernah tak perempuan dia tak boleh tidur, dia sampai duduk tengok suami dia berdengkur tu? Pernah ke tak? Pernah kan? Apalah kau tanggung ni bang. Dia sampai dekat chorus tu, dekat climax tu dia macam tercekik sikit. Senyap tu sampai pagi tu. Kau boleh letak tangan kat hidung tu, hidup lagi. Ingat dah mati dah. Ada seorang makcik tu dia kata tak adalah masa lain, yang paling makcik ingat kat pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi. Barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Nampak tu? Mulai hari ni, kalau suami tidur berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang.